Let's go. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Balaf TV. Sorry lah, aku resdung terus tiba-tiba jadi resdung. Mungkin sebab bulu hidung panjang. Download crossing macam keyword download. Seminit. So dah cukup untuk aku memaki download. Okay, good touch. Aduh, download. Seminit 40 saat aku dah maki download 2 kali. Amat jangan diving Amat dah. Nampak banyak kali yang diving Amat. Fan MU pun lah ni, kalau jatuh pun tak 100% dah percaya penalty. MU kan awkward tak pernah main UCL. So ni first time squad the MU diuji. Good touch untuk download. Hantaran. Hantar awal lah download. Ni 3 kali dah marah dah. Wey, Wan-Bissaka boleh lepas macam tu. Casemiro. Macam mana boleh loboh macam tu defend? Ya Allah. Aku harap Malaysia di Pitman Lem ni. Tu lah daripada bagi main download kan. Menyampah aku download ni. Wemback MU tak meyakinkan lah. Midfield lah. Wow. Ui, bahaya Mak Eden hang ni, tackle macam hari lagi lah. Tak kena pun bahaya tackle tu. Kalau kena tu red card aku rasa. Attack relax lah, tapi bagi efektif lah. Jangan duk lari-lari kalut lepas tu hilang bola kat Feneter. Dia jemur lah main je tu. MU main highline sangat ni. Bahaya MU. Jersey ketiga lawa Mat. Bawa vibe 2010 punya. Nice. Tapi itulah, sayang kalau tidak boleh guna kat Piala Asia. Oi, siapa main macam ni? Aduh. Main macam lawan Everton hari tu. Awak ni main kat home jadi barai. Aku rasa macam player-player MU dah start macam nak prove something bila main kat home tau. Sebab tu dia pun macam bila dapat bola terlalu kalut nak menyerang. Hang malu kalau dah kena dribble dengan Wan-Bissaka dah. Orang jual Wan-Bissaka sebab hang tau. Duk harap kat Casemiro ni nak block semua. Mampus juga. Baru dah hang ni baru dah malu hang dengan Wan-Bissaka. Hari kena makan macam tu Wan-Bissaka. Wan-Bissaka jadi macam Neymar game ni. Dan satu lagi cara buat background tu. Background apa? Ni memang rumah aku. Hamai relax sudah. Wan-Bissaka gameplay macam taik dia main. Game lawan MU nak perform pula. Nama Liverpool lah itu. Mana dia berani nak buat overlap macam tu? Termental lawan download. Game macam ni perlukan Mount tau. Sebab Mount MU lah ni masalah dia. Bila nak menyerang first ball, sentuh bola tu nak settle down tu. Hak tu yang payah jadi. Mount boleh buat benda tu. Sebab tu kita tengok lawan Palace tu walaupun pressing tinggi, tapi MU punya attack nampak smooth sebab Mount ada. Scoreboard ni hang beli lah, hang just set up sikit lah. Hampir nak jadi gol lah kalau gol tu semak tau. Bend it like Mbomo. Sure, good ball. Tak ada orang pun tu. Aku dah start jadi annoying dengan Vedat sebab aku tengok dia duduk salah orang, duduk orang lah kali dia buat mistake. B for Bruno untuk post MU macam hari ni. Ada terus Arsenal dah lihat rindu lah. Tak apa, kita simpan selalu. Arsenal ni dia ada bahagian dia. Mungkin dia simpan bahagian awal musim supaya dia bubuh kau-kau hujung musim. Awal dah lot. Okay, dia pun nak makan Wan-Bissaka kok. Dia pun nak dribble juga. Okay, Mbomo. Amat. Okay. Makan sikit. Oh, good. Ui. Gol. Allahu Akbar, kalau gol tu cantik tu. Wan-Bissaka buat goal line clearance tadi tau. Aduh, hai. Popia bila restock lihan. Popia bini aku tak silap aku, dia kata macam tak mau jual lah. So kena tukar template ni sebenarnya. Kita tengok macam mana. Bini aku nak jual medalin, nanti aku bagi tahu. Dia nak jual tak silap aku ke Repel tu. Sama ke Repel pula. Dia bosan buat Popia sebab dia kata dia penat nak gulung. Lepas tu suka hati je nak tukar. Hari tu aku dah kau dah promo dah. Tu dia tukar. Bang Shaw Candogo mana lagi sedap? Shaw lah. Apa tanya soalan macam tu? Mestilah Shaw. Okay, dapat kat download. Okay, tengok download punya pasti macam hari. Dapat kat Shaw. Wan-Bissaka ni lawan MU mesti perform lah. Apa masalah dia? Memang game ni Battle of Wan-Bissaka dengan download lah Mat. Berat 51
pasal apa aku tak jual baju. Tombok lagi kot. So kalau game 7-0 tu lah. Tu memang momen tergelak hidup aku lah. 1. From Ipul, Wan bisa ke Padung Lem ni. Lawan MU dengki. Kalau aku suka ni. Lawan tim lain main macam mana? Itu main lawan Liverpool bukan perform. 5649. Oi, macam nombor lah ni. Boleh beli ya. Dah gurau. Apa jangan beli pula. Tombok lagi. Dosa nombor ekor. So kita akan ada trip jalan-jalan bola tau. Yang ni aku promote sajalah dia pun. Sebab aku pun akan pergi juga. Bukan RM9, tu RM9,000. RM8,000 tu termasuk semua dah. Termasuk tu hang boleh tengok tiket penerbangan pergi balik. Macam pergi saja ni tak balik. 16 April sampailah dekat KLIA. Lepas tu balik tu jangan duk acah-acah cakap orang putih. Aku terajang lagi. Ni lawatan sekolah pi mana Lehan? Ni bukan lawatan sekolah, Mat. Kalau lawatan sekolah RM50 lah selalu. Tu pun mak ayah bising dah. Kata suruh guna duit PIBG. Sorry, aku rasa tak ada video momen menarik live ni lah sebab hang macam tak semangat. Macam aku 4 pagi takkan aku nak. Yeay! Aku nak hore-hore. Main pun macam ni takkan aku nak hore-hore. Old Trafford ni kawasan Manchester lah. Dulu sekolah tadi kat sana. Padu bro. Dah lah duduk Manchester. Profile Selangor. Dulu tak ada knowledge. Tapi masa tak ada knowledge tu lah Daik menjadi. Lah ni dah ada knowledge tapi Daik tak menjadi. Manchester sejuk kalian. Dia bergantung hampir bila lah. Kalau hampir musim panas lah. Apa Peniston tu keluarkan je lah. Janganlah marah. Nantilah aku tukar. Dia kata kat UK selalu hujan. Tapi dia tak buat payung pun. Dia tak baca lah kot peribahasa sedang payung selalu hujan. Oh, baik bola. Oh, bahaya. Game ni tak menang sakit, Mat. Tu lah. Okay, Ahmad. Dalot! Gol! Diogo Dalot! Pemain terpadu abad ini. Good first touch, good goal. Ketenangan tu yang kita perlukan dekat gol. Dalot 1, Wan-Bissaka 0. The Battle of Bissaka Dalot. Akhirnya Dalot berjaya mendahului 1-0. Kalau Mount tu fit, yang ni tak perlukan taking midfield baru macam Cunha pun. Wan-Bissaka nak mengamuk tu, geram tu. Kita tak guna Dalot. Hang boleh score pula game ni. Player padu di dunia pala otak kau bila si skor kau kipi macam tu, bila cross macam baruan kena kecam. Janganlah marah. Sabarlah. Salam beng, salam Jumaat. Harap pagi Jumaat ni mu menang. Amin. Maya, bisa kau takut lah tu. Aku rasa kau ada kes ahlihan kau mengata orang tu memberterus perform ni Cunha Kang 3 gol. Okay, aku try maki siapa. Aku nak maki Om Bomo. Om Bomo tak skor barat Weh Bomo. Dalam pokok besar. Rambut tak ada. Skor pun tak. Apalah Bomo ni. Dalot throw in macam hari kan. Hari betul. Oh, kelera macam hari. Oh, bagi kat player West Ham aku terpanjang Dalot ni lagi. Hang skor ya, aku nak puji hang Dalot. Zazi aku boleh lah puji. Untung Arif Aiman doktor yang rawat recovery dia rupanya pernah rawat Osman Dembele dulu. Oh, Osman Dembele kat Barca ke kat PSG? Kalau kat Barca tu sebenarnya tak meyakinkan tu. Thank you Dalot for the goal, but you must go. Dalot hari tu lawan West Ham tembak tiang. Oh, geram mak tu. Tapi kalau hari tu dia tak tembak tiang, mungkin hari ni Ten Hag still coach MU. Bissaka ni dia buat kemas lagi. Hei, tarik rambut lagi pun tahu. Oi, kena oleh mat Cunha. Shit dah Bissaka ni. Alah Bomo, teruk sangat main game ni Bomo. Aduh. Tadi maki buat-buat aja ni. Ni jadi betul ni Bomo barai. Mantap Dorgu masuk oi. Oi. Oh baru orang Bissaka ni. Alah tak ada orang pula nak tanduk. Oh mantap Mazraoui. Fuh gila kalau bola tu lepas tadi tu. Bahaya. Ai, tahanlah bola-bola Bruno. Main mana Kante? Muhammadu Kante. Oh, kita tengok kok. Oh, lohai. Kante kau skor?
Bukan. Takkanlah kita nak jadi sahabat Liverpool. Woi, aku dah kata dah kill the game. Aku dah kata dah tak di kill the game. Duk santai sangat. Ya Allah. Aduh, tak dapat clean sheet lagi lah. From Casemiro, bosan lah nak bagi red card lah. Diam Ustaz Casemiro. MU setiap kali kalau dapat duduk top 4 ke top 5 kan mesti duduk sat je. Tak pernah nak duduk lama-lama. Apa masalah ni ah? Assalamualaikum, kami berseria jatuh hamba di pagi hari ni. Waalaikumsalam. Mungkin kerana tuan hamba, mungkin kerana hamba. Tak tahulah, kenapa lah. Apa tiba-tiba West Ham pegang game ni? Malu nak main kat home ni, apa Gerrard Bowen ni padu lah. Dia boleh main tim besar lah ni. Tapi jujur abang kan, bila Dorgu masuk aku tak berkenan dengan dia. Bomo sejak main striker hilang . Okay, cross. Hampa nak tahu West Ham tak seorang lah. West Ham tak Bowen lah. Nak bagi kucak-kacik defend lah. Oi! Oh, Bruno. Sikit lagi. Oi, Bruno. Kalau hang hold dulu bola tak apa Bruno. Ui, tapi bola lincah memang kelas lah shoot. Ui, 2 last home game barai lah. Dia berapa ni. Game away pula elok. Nanti awal saya ref. Tadi ada banyak bounty tadi. Babi punya ref. Aduh, sorry. Nombor 8. So, terima kasih yang join. Jumpa next lah, okay? Assalamualaikum. Sorry lah.